Umrah DIY ni sebenarnya mula popular di Malaysia dan di seluruh dunia selepas COVID sebenarnya. Sebabnya pada September 2019 Kerajaan Saudi memperkenalkan e-visa ataupun visa pelancong ni untuk orang melawat ke seluruh Arab Saudi, termasuklah boleh buat umrah. Jadi sebab tu bila selepas COVID orang start buat sendiri melalui online saja. So visa pelancong ni kita perlu buat online. Berbeza dengan sebelum ni, sebelum diperkenalkan visa pelancong, semua orang nak pergi umrah kena melalui syarikat pelancongan, travel agent yang ada perjanjian dengan pihak muasasah atau syarikat di sana. Bila dah diperkenalkan buat sendiri ni, ramailah orang start buat umrah DIY. Umrah DIY ni elok ke tak elok? Adakah pergi DIY ke atau pergi dengan syarikat travel ke lebih baik? Ini adalah subjektif. Bagi saya secara peribadi, saya menganggap tidak ada masalah jika kita orang yang nak buat DIY ni dia mempunyai 3 benda ni. Yang pertama, ilmu. Ilmu ni sebab apa? Sebab kita nak pergi beribadah, bukannya macam melancong biasa, bukannya kena gamble. Okey, tak apalah kalau pergi ni tak masuk tak apa. Kita kena faham, kita beribadah umrah ni bukannya main-main, bukannya macam kita pergi. Kita nak kejar pahala sebanyak mungkin. Kalau kita buat umrah tu dalam keadaan tak ada ilmu, main Google je, itu yang masalah. Bila mana tidak ada guru, tidak ada orang yang membimbing, menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan mudah. Itu yang pertama lah, dari segi ilmu. Yang kedua, dari segi pengalaman. Sebaiknya kalau ikut orang yang berpengalaman, okeylah, janganlah pergi macam first time lah, macam nak pergi backpacker, segi-segi ajakkan kawan yang first time nak pergi. Bukan tak boleh, dia keadaan di sana dia akan mengganggu banyak benda. Kalau contoh kita nak buat sendirian, tiba-tiba tak tahu peraturan semasa, tak tahu macam mana nak kena tipu. Sana pun ada penipu juga. Orang menipu, orang merompak tetap ada. Tapi kena pandailah, kena pandai komunikasi, kena tahu macam mana kat sana. Jadi kalau tak tahu, end up kita takut kita buang masa saja. Sebabnya tak ada pengalaman, pergi sampai-sampai sana, tak tahu bas kat mana, tak tahu nak kena kat mana, tiba-tiba sesat, tiba-tiba masuk tempat lain. So boleh jadilah benda macam tu. Kalau sebaiknya kalau ada orang ada pengalaman ikut, orang bimbing, lebih baik. Yang ketiga adalah dari segi kesihatan. Orang muda-muda okeylah untuk buat ni, sebabnya kesian. Kalau contoh kita bawa pakcik kita, mak ayah kita yang berusia pergi sekali semua first time, tiba-tiba dia pun loh, dia sakit. Sebab umrah ni adalah travel yang panjang. Sebab kita dah 9 jam perjalanan, tiba-tiba masuk Mekah terus, kita buat umrah memang sangat memenatkan. Bagi siapa yang tak biasa travel, tak biasa perjalanan panjang, memang memenatkan. Kalau orang berusia yang tak bersihat, dia masuk hospital, pening kepala. Sebab visa pelancong ni dia kena kalau masuk hospital kena bayar dulu, dan kadang-kadang bayar tak tahu dapat claim balik ke tak, walaupun ada insurans. Itu yang kadang-kadang menyukarkan sedikit bagi siapa yang berusia ataupun yang berumur ni atau yang tak bersihat ni untuk pergi pakai visa pelancong ni. Janganlah buat nanya kat orang yang berusia, ajak aja, tak apa saya boleh buat ni, buat sendiri. End up bila ada masalah, sakit atau kematian terutamanya, susah, memang susah. So kalau bukan syarikat ni senang, kalau pergi travel ni apa-apa pun travel akan uruskan. Terpulang pada masing-masing, ikut pada kemampuan masing. Yang penting jangan pergi umrah tu dengan sia-sia lah, pergi saja-saja, end up sebenarnya bila balik Malaysia, rupanya aku tak buat ni, sayang. Jadi terpulang pada adat, tepuk dada, tanya selera.